Ini kasut baru. Kita beli RM24. Bersemangat sikit nak datang mancing. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi setelah hampir sebulan kita tak mancing sebab ada hair, ada kerja sikit lah. Dalam masa sebulan tu kita terperap lah kita punya pancing. Hari ni kita nak warm up balik, mana bagi panas balik mesin ni. Kita tempat yang dekat-dekat ni lah. Sebab kita baru nak mula balik. Sebab sebulan dah stop mancing, kita mulakan hari ni. Sebab kita pun banyak kerja jugalah. Ini mungkin dalam seminggu 3 kali 4 kali kita mancing balik. Kerja dah selesai dah. Okey, jom kita pergi mancing lah. Dia berbeza. Ini kalau perambut layang. Ini kalau perambut layang, tengok panjang. Ikan dia suka telan. Ada beza lah. Sebab dia melayang-layang, dia menyambur, dia terus telan. Yang itu dia pagut aja. Perambut dia pendek. Ini dia suka telan. Ada beza. Pasal perambut aja punya pasal kadang-kadang tak dapat. Ini dia telan. Tengok kita gunakan perambut melayang ni. Perambut makna biasa punya tangkap. Dia beza kalau ikan makan. Dia jenis batu ladung dekat sini. Perambut panjang ni. Kalau dia makan, dia suka telan. Sebab mungkin lah ini hanya teori je lah. Perambut ni melayang-layang, tali halus, dia datang menyambur aja. Berbeza kalau tali perambut tu pendek, dia makan perambut pendek tu dia terus pagut aja. Yang ini perambut ni melayang-layang, beza makan, dia suka telan. Walaupun ikan yang sama lah. Macam perambut Apollo, dia makan dia tak telan lah. Dia dekat lumur je. Makna dia macam menyambur sebab perambut ni kecil ni. Kalau Apollo, kalau panjang tu dia suka telan. Berbeza sikit lah. Ini perambut macam Apollo kita buat. Ikan kapal. Kita tengok lagi, uji kaji. Ini perambut Apollo. Dia perambut pendek, dia makan tak telan lah. Senang kita nak buka.
Tengok dia kalau mata jenis Apollo, dia punya tu kecil. Dia makan, dia tak telan lah. Dia makan senerih je, dia makan tepi je. Ada beza oh. Pasal perambut je. Oh, tengok perambut ni dia pun makan tepi juga lah. Ikan dori kita lepas lah. Kalau perambut ni dia tak telan. Oh, ini dia hasil kita hari ni. Pertama kali dalam sebulan ni kita dapat hari ni ikan kapeh lah. Kira berbaloi lah. Kita mancing dalam 2 jam macam tu lah. Banyak juga hasilnya. Alhamdulillah hari ni kita dapat hasil pun kira lumayan lah. Dalam 2 jam tu kita dapat ikan kapeh dengan gut-gerut. Hari pun dah petang, kita nak beransur balik lah. Okey, assalamualaikum dan salam horas. Ni ikan dia. Tengok.